Even sekarang pun lah, aku ada satu mindset, aku fikir apa? Kita kena banyakkan kuantiti. Betul. Aku fikir macam tu sebab kalau kita boleh letakkan banyak kuantiti, mungkin ada satu yang hit. Betul. Tapi benda tu tak macam tu. Are you sure, Dos? Sebab kalau kau tak ada kualiti, macam mana orang nak hadap? Yelah, betul. Orang nak hadap suara kau. Faham? Kau mixing, mastering berterabur. Iyalah. Betul. So sebab aku pernah kena sound pasal benda ni. Maksudnya? Aku release lagu kan. Orang dengar. Kau sound tak balance apa bagai semua. Faham. Macam mana kau boleh terfikir nak release benda ni? Faham. So aku cakap aku nak kuantiti aku cakap. Aku cakap kalau kau keluar 10 lagu yang cantik dengan 10 lagu yang tak cantik, masa lebih kurang kan dia cakap. Betul. Baik kau keluarkan yang cantik terus. Betul. Kenapa kau nak burukkan diri kau dalam social media sebelum kau keluar yang sempurna? Tapi of course lah, sebab macam kau cakap tadi, kita kalau tak start dengan something, kita tak evolve. Betul. Sebab kita tak ada guidance. Betul. Macam tu.